Duit imam keluarga, duit isteri. Duit isteri pun duit isteri. Adakah pendekatan itu baik dalam keluarga? Bagi saya, itu yang pendekatan yang saya guna pakai. Pendapat saya betul. Pada pendapat akak betul. Betul. Kalau tanya saya, jawapan saya baik. Bergantung kepada situasi jugalah. Bagi saya benda tu betul. Sebagai seorang ketua keluarga, saya memang saya bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada isteri saya, dan segala apa yang pekerjaan yang dia lakukan, yang dia dapat daripada hasil rezeki, sumber rezeki dia sendiri, macam saya tak pernah tanya. So, saya setuju kalau duit suami adalah persetujuan bersama, dan saya tak setuju kalau duit suami adalah semata-mata duit isteri, dan hak isteri ada dalam gaji suami, dan duit isteri adalah ihsan isteri kalau nak bagi dekat suami. Itu saya punya pendapat lah. Sebab memang suami ni kena tanggung isteri dia, dan duit isteri tu memang hak sepenuhnya duit isteri. Sebab first of all, kita tengok boleh kalau pada suami tu kebanyakannya nafkah perlu diberikan kepada isteri lah, kepada keluarga kan. Jadi kenapa diberi begitu? Antaranya sebab nafkah. Ada lagi lah beberapa perkara yang lain yang perlu dipecahkan. Tapi kita sebagai isteri, kalau nampak suami tu susah, kita biasanya akan tolong juga. Kita sebagai satu tim dalam family, dia kena bantu jugalah, seikhlas hati. Macam tu, itu pendapat saya. Kenapa? Sebab memang tanggungjawab suami untuk beri nafkah kepada isteri. So yang duit isteri tu memang hak isteri lah untuk berbelanja, insyaAllah.